Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Sofia Amani binti Ahmad Sayuti dari Sekolah Kebangsaan Pematang Damang Laut. Saya berumur 11 tahun. Hobi saya ialah melukis pada masa lapang. Cita-cita saya ialah mengajar, iaitu cikgu. Kawan-kawan, hari ini saya ingin berkongsi tentang sebuah cerita yang saya baca bertajuk Nasi Lemak Bonda. Buku ini mempunyai 203 muka surat serta 12 bab dan ianya diterbitkan oleh PTS Profesional. Karakter utama ialah Kimi dan Khalif yang merupakan adik-beradik dan Puan Aisyah selaku ibu kepada Kimi dan Khalif. Kimi adalah seorang budak berusia 12 tahun. Dia seorang anak yang baik dan sabar, manakala Khalif pula sedikit nakal. Cerita bermula apabila mereka telah kehilangan ayah yang tercinta akibat sesak nafas. Keadaan ini membuatkan mereka hilang punca pendapatan. Pada suatu hari, Kimi telah memakan bekal nasi lemak yang dibuat oleh Puan Aisyah. Kawan-kawan Kimi turut makan bekal yang sama. Mereka sangat suka akan rasa nasi lemak tersebut. Jadi, Kimi mula mencadangkan ibunya untuk menjual nasi lemak bagi menyara hidup mereka. Berbagai halangan dan dugaan yang membuatkan cerita ini bertambah menarik. Pada mulanya, mereka telah menjual nasi lemak kepada rakan-rakan mereka di sekolah. Jualan mereka sangat laris kerana murah dan sedap. Tetapi Makcik Kantin mula merungut dan membuat laporan kepada cikgu disiplin tentang jualan mereka. Akibatnya, mereka perlu menghentikan jualan dengan kadar segera. Mereka tidak berputus asa. Mereka meneruskan perjalanan dengan menjual nasi lemak di sekeliling kampung. Lumrah dunia apabila rakan-rakan mula mengejek cara mereka menjual nasi lemak tersebut. Khalif berasa malu dan mula mengelak untuk menjual nasi lemak bersama abangnya. Akibat menjual seorang diri, Kimi mula lambat ke sekolah dan guru disiplin sekali lagi menghukum Kimi kerana perkara tersebut. Kini, mereka menjual nasi lemak di kedai-kedai makan pula. Masalah mula timbul apabila pelanggan menemui seekor lipai di dalam nasi lemak mereka. Rupa-rupanya, mereka telah dikhianat oleh rakan mereka sendiri. Setelah berusaha keras, akhirnya mereka berjaya membuka gerai mereka sendiri. Lihat kawan-kawan, kalau kita berusaha, apa yang kita mahu pasti akan berhasil. Bak kata pepatah, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Sekian, terima kasih.